Hai guys. Okey, ini lagi satu projek baru dekat Ulu Cepo Ipoh. Tapi sekarang ni hari saya tak nak promote kita punya design. Tapi ni hari saya nak bagi tahu kita ada jual kayu special order pun boleh buat dengan kita. Okey, contoh macam ni kayu, kita punya kilang boleh buat. Siapa-siapa ada berminat, order saja kita boleh supply ni barang. Okey, lepas tu ni apa macam Zul? Anak tangga? Bukan anak tangga. Apa? Ini handle tangga. Ini pun special custom made. Kita buat dengan besi, kita modify dengan kayu. Ini pun siapa nak buat sendiri dekat rumah DIY, boleh order sama saya size, kita boleh buat bagi. Nanti orang boleh sendiri buat. Lepas tu, ini papan tangga, siapa-siapa nak membuat custom made pun boleh. Ini size, orang bagi tahu saja size. Kita boleh buat, kita boleh hantar, orang boleh sendiri pasang. Jadi orang boleh DIY. Kalau dekat rumah sendiri nak buat, boleh buat juga. Apa ya? Cari saya supply barang saja. Okey? Ini thickness nak berapa inci pun kita boleh buat. Kayu cengai boleh, merbau boleh, meranti boleh. Tengok orang punya bajet, kita boleh buat bagi juga. Okey, siapa-siapa tahu buat kerja besi, sendiri nak buat, angkat ni idea. Ini pun kita sendiri buat, kilang kita sendiri buat. Ini handle kita buat dengan kayu cengar. Okey, lagi satu. Ini handle. Sebelum finishing, inilah dia punya kayu. Tengok, kita potong longkang, kita boleh kasih dia duduk dalam. Baru kemaskan Zul. Macam itu. Lepas tu lagi satu. Siapa-siapa nak ada berminat mau buat timber floor kayu merbau. Kayu merbau sahaja boleh buat dengan lantai rumah. Lain kayu selalu kecut. Ada problem. Inilah kayu merbau. Tunjuk tu. Kita punya kilang siap buat lidah. Ini kita proses dengan kayu lama, bukan kayu baru. Kayu lama. Dia sebab itulah dia punya urat banyak cantik. Zul kasih tunjuk. Ini sudah finishing. Belum settle lagi. Lagi ada 2 finishing. Siapa-siapa nak buat sendiri dekat rumah, boleh order dengan saya. Okey? Kita boleh hantar. Terima kasih. Jumpa lagi.